Contoh sistem harian kerja untuk ADHD. Pertama, jangan mula hari dengan senarai panjang. ADHD akan terus beku. Mula dengan satu tugasan utama je yang paling penting untuk hari itu. Kedua, pecahkan kerja kepada kerja-kerja kecil. Contohnya bukan siapkan laporan tapi buka fail dan tulis satu ayat. Ketiga, guna blok masa pendek 25 minit fokus, 5 minit rehat. Gunakan jam penggera. Keempat, sediakan langkah mula siap-siap sebelum hari bermula supaya esok pagi tak perlu buat keputusan. Dan kelima, tutup hari dengan penutup ringkas bukan muhasabah panjang. Kemas meja, tulis satu perkara yang siap dan berhenti. Sistem ni bukan untuk jadikan diri sempurna tapi untuk buat kerja tetap bergerak walaupun otak ADHD tak bekerjasama. Nanti kita sambung pasal sistem sokongan lain pula. Jemput follow, like, komen dan share dulu video ini. Sementara tu, klik link di bio, dapatkan koleksi baju Melayu klasik bercorak mewah harga mampu milik untuk raya nanti.